Okay, hai. Okay, ini untuk isu bagi auto sheet record system. Okay, tak kisah untuk auto 5, auto 3 ataupun auto 1 sheet. Okay, dekat mana-mana bahagian, contoh ada quotation, PO, DO, invoice and receipt. So, katakan dekat bahagian invoice, dekat bahagian subtotal. Misal kata subtotal ni, kalau ikutkan kat sini, dia akan auto formula. Dia berformula, so means user tak boleh sentuh this part lah. So nanti kami ada protect sheet lah untuk bahagian ni. Kalau nak lebih detail boleh tengok dekat kami punya video demo untuk this auto sheet. Okay, misal kata user tersentuh, means selepas buat adjustment. Contoh kat sini kan, kalau ikut kami punya video demo, untuk buat adjustment just unprotect sheet. So misal kata user tersentuh macam ni, terdelete kan. So untuk dapatkan kembali this formula, okay, step dia adalah user kena download semula kami punya original file. So katakan this one adalah original file daripada kami punya G Drive. So kita just pergi dekat bahagian that part saja. Contoh katakan di subtotal. So should be ada 0 kat sini. Kalau tak, dia akan ada kosong macam ni kan. Kalau kosong means tanda kat sini no formula lah, maksud dia terdelete. Okay, user just pergi dekat original file kami, klik kanan dekat that part subtotal, copy. Yang ni dekat original file kami Okay, dan pergi dekat file yang current file yang user adjust tu, pergi dekat subtotal, klik kanan dan paste kat sini tanda dia. So nanti this punya bahagian subtotal dia akan automatic generate balik dia punya subtotal dekat sini. So after that, make sure user pergi dekat bahagian review, protect sheet semula dekat ni kan. Okay lah. Okay, then bila user sentuh kat sini, so means dia tak akan tersentuh that formula. That's why yang kami ada mention dekat video demo kami, untuk auto sheet kami protect sheet bahagian ni. Kalau sekiranya ada berlaku adjustment untuk ubah edit dia punya nama ke something, boleh unprotect sheet. After that, make sure protect sheet balik, sebab kita nak elak daripada tersentuh lah macam isu yang ni kan. Okay, and then user boleh double check. Okay, so means kat sini dia dah okay balik, back to normal lah. Okay, make sure kalau nak insert new row ke apa, lepas unprotect sheet, protect sheet balik, sebab kita tak nak dia tersentuh dekat mana-mana bahagian yang tak terlibat lah. Okay, itu saja. Nanti boleh cuba tengok. Thank you.